tidak sabit daripada Nabi SAW sebarang bacaan tertentu antara takbir-takbir ini, sama ada pada rakaat yang pertama atau pada rakaat yang kedua. Dalam masa yang sama, adanya athar daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau membaca zikir antara setiap takbir ini. Para ulama menyimpulkan bahawa dalam perkara ini ada keluasan. Jika dibaca zikir-zikir antara setiap takbir dalam solat hari raya itu, maka itu satu perkara yang baik. Sekiranya seseorang itu berdiam, tidak membaca apa-apa, itu pun suatu perkara yang baik. Dan antara zikir-zikir yang disebutkan oleh para ulama ialah seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau dibaca selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau dibaca Allahumma ighfirli warhamni, atau dibaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Mana-mana zikir ini dibaca, maka ada keluasan dalam hal tersebut. Dan sekiranya seseorang itu memilih untuk berdiam, tidak membaca apa-apa, memadai dengan dia bertakbir salat hari raya itu sebanyak 7 pada rakaat pertama dan sebanyak 5 pada rakaat yang kedua, maka itu pun dibolehkan, tidak ada masalah sama sekali.